Horai. Siapakah yang akan berlawan kali ini di Lumber Race? Nampaknya tidak boleh buat video. Tapi di mana kita sekarang? Oh, kita di pejabat tertinggi. Pejabat ini kita akan berjumpa dengan yang membuat dan menggunakan duitnya untuk buat lumba ni. Ya yang suruh orang ni untuk rakam video. Inilah dia, Rimchi, pembina Lumber Race. Pertama kali saya main Lumber Race, memang saya menarik. Waktu tu saya main biasa, tapi malangnya dia tersingkir. Bang. Ada isyarat baru, iaitu kita bermain dengan semua jenis pemain dan pemenangnya hanya akan dapat 2 sahaja. 2? Tapi bilangan kita sekarang ni ganjil. Oh, tak apa. Kita akan cari pemain yang pernah berlumba race. Top 1. Siapa? Gesa dikira menang kerana kereta yang kita tinggal sekarang ni kalau menang 2 menjadi bilangan ganjil. Bagus. Gesa. Apa? Jangan ingat sampai itu je perjalanan aku. Ingat sampai itu je. Perlombaan antara kesemua jenis pelumba. Siapa yang melepasi garisan finish 2 orang, dialah yang akan jadi pemenang seterusnya. Siapakah yang akan menang dari mereka? Dalam 3, 2, 1, mula! Hai bos, menyibuk je lah. Oh, nampaknya krokodil sudah tersingkir dari pelana. Ini aku yang akan menang. Tak guna. Harap kau nak potong. Ya. Apa? Pemenang pertama ialah kereta Q. Tak mungkin. Kau sana. Ya. Pemenang kedua adalah Kaimba. Apa? Aku kalah. Samalah nasib kita. 2 pemain ini akan diteruskan di Evolution Race Lumber Race Evolution 2. Race Lumber Evolution 2. Agak-agak dah. Korang mesti terkejut sebab aku tak bagi awal-awal kan. Kenapa tak bagi tahu awal? Saja nak tengok korang sampai mana boleh hadap kelaksanaan Lumber Race ni. Baiklah, Evolution 2 kami akan datang.